Hai, Assalamualaikum you all. Dalam video kali ni nak masak ayam hutan. Okey, ayam hutan ni saya nak masak kicap belada. Okey, ayam ni nanti saya potong-potong ya. Okey, ayam dah potong. Ikut korang nak potong macam mana? Potong kecil ke, potong besar ke? Okey. Kemudian ni bahan-bahan dia, lada hitam ni dalam 2 sudu saya tumbuk kasar. Kemudian bawang merah, kunyit, bawang putih saya tumbuk. Lepas tu serai dengan halia, saya titik-titik serai. Okey, tumis dulu bahan. Masukkan serai, masukkan bawang-bawang yang diiris, halia dan kunyit yang ditumbuk. Okey, tumis sampai layu. Okey, bahan tumis dah layu, barulah masukkan ayam. Okey, masukkan ayam, lepas tu kita kacau-kacau. Okey, masukkan sedikit air. Okey, kemudian masukkan lada hitam. Lada hitam ni 2 sudu saya tumbuk kasar-kasar je. Okey, kacau-kacau. Kemudian masukkan sos tiram. Sos tiram ni dalam 2 sudu ya. Okey. Kemudian masukkan kicap. Ni kicap cai ya, kicap manis. Kalau you nak letak kicap pekat, kicap masin pun okey juga. Okey. Okey, kacau-kacau ayam ni. Okey. Ayam ni sebenarnya dia kena rebus dulu tau. Tapi saya suka masak terus dengan rempah-rempah. Tapi kena masak bagi sampai air dia yang penuh lah. Okey, air sekali masukkan perasa gula garam. Okey, masukkan air lagi bagi ayam tu dia betul-betul lembut dan sampai kering. Okey, you all, selamat mencuba resepi ini.